konten kita bersama Dini dan Wara. So untuk hari ini kita akan buat unboxing. Kita punya blind box kali ni dari 1, 2, 3. Hari ni bukan crybaby, bukan apa-apa. Ha? Kita beli. Kita beli jeng-jeng. 1, 2, 3. Paki flying babies. Ini rupa kotak dia. Option dia. Macam biasa, harga dia satu kotak ni RM55, 55. 80 sen. Ini daripada yang lain. Yang ni orang kata apa, yang boleh terbang tu. Macam kita tarik dia punya tu, dia macam tu. Macam mercun. Ya, betul. Takak. Semua pakai nak yang sama. Baby tu. Seperti comel. Nampak tak? No, I don't like that. I like that. Aku macam dapat, tak dapat, tak apa. I don't care. Nak ni, nak lebah ni dengan devil ni. Kan? Comel kan? Oh, macam jahat. Orang kan jahat. Betul. Aku sedar diri. Orang baik tak, bukan aku dia baik. I Ni want ni? this. Unicorn macam I mana? want this devil baby. Butterfly also cute, but I don't like it. Unicorn, Cupid baby. Semua aku tak kisah. What? I don't care. Tak mau butterfly. Cuma aku tak ada biru. Oh my god, blue. Aku tak mau biru. Aku okey je kalau biru. Aku takut okey. tak aku dapat. Aku tak makan biru. Biru dengan merah aku tak mau. Ni tak mau. Aku mana-mana pun aku okey lah. Alamak. Tapi nak Saya ni. nak semua kecuali dua ni. Tacat. Merah biru kali ni aku tak suka. Baik ni cik Wait, tolong. Merah ni cantik lah. Kan lu macam Bila bawa bad girl. I'm a bad girl. Okay, mari kita buka. Okay ya. 1, 2, 3. Oh my god, I'm so scared. Okay. Sat. Dia ada bag, so kita boleh buka mata lagi. Macam mana nak ni? Aku suka macam aku nak kena relaikan dia. Okay. Angkat Aku dulu. so scared. Aduh, macam mana besar je ni. Aku scared. Kenapa aku dapat apa yang aku nak? Ada macam ada aksesori. Aku duduk. Oh my god! Oh my god! Weh, aku takut lah. Aku macam Oh, macam dia nak. Okay, cuba lihat. okay, kita buka ni, lepas tu tunjuk macam tu tau. Okay. Macam mana? Tunjuk macam Baik, kita kena tutup mata. tutup mata, lepas tu tunjuk Okay, macam tu. Buka dulu. Okay, buka dulu. Sat. Tutup mata dah. Tutup mata dah. Mana lagi? Okay. 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 1, 2, 3. Unicorn kot. No, not unicorn. Ni dragon. Dragon. Dah papi. Aku nak Aku kata. Aduh, letih. Allah ada tengok kaya beriman. Oh, boleh buka ni. Baca, I'm a beggar. I don't like it. I'm so bad. Tapi aku okey je dragon. Cuma aku nak bee. Aku pandai aku nak bee. Tapi Oh my god, so cute. tapi comel lah. Sorry. Dia tak ada lah macam dragon sangat. Dah sedapkan hati. Oh, ada tahu dia makan ni. Oh, ni lah. Wow, comel. 1, 2, 3. Kali ni tutup muka dia. Sekali lagi. 1, 2, 3.
Tapi kita memang daripada awal kita semua nak B pun kan. Tapi dia ni ialah aku Tapi tak apa-apa nak Devi juga. tu dia set place. Tapi Wow punya kitchen dekat guys semua kuning. I don't care. Ini Nak ikan. menjerit. Wah, comelnya. Wih, comelnya. Saja nak kira ya. Tada. Tak nampak dia macam ni. Kan dragon baby. Nama saya. Devil baby. Aku Sorry. saya dapat B baby because I'm a B. Yes saya. Jangan post lah nanti aku tengok. Wawa dia beli Hirono sebab dia rasa macam dia kaya pula hari ni. So kita tunggu ambusin Wawa pula. So ni optional. Tada. Bawah anak yang Ni. untuk kali ni Kak Din pilih ni. Hitam ni. Nama dia apa? Lost in the Night. Oh, Haikal suka Lost. Aku bila nak ni. Tada. Into Fog Wheel. Gua nak ni Frostfall Owl. Okay, bagus. Saja. Kita akan menjadi kat okay? Saya tak rasa sangat. Kita menang. Macam okey. Kau enggak bisa. Tarik je. Ha. Jadi pasti tak. Subhanallah. Tak apa. Are you okay? Oh my god. Dia tak buka. Wow. Besar lah. Syoknya. Okay, Wawa. Sila open ni. Tutup mata. Buka lubang. Kita tunjuk dulu. Okay. Wah, so dapat yang tak suka. 1, 2, 3. Memang suka lost betul. Aku pilih kan tadi. Kotak dia ni aku yang pilih. Oh, maksudnya untuk tak? Oh, belanja aku ke mal belaka. Tapi macam Dia- lemus. Kenapa dia lemus? Apa tak guys? Kenapa bawa sampai macam lembek ni? Weh, bulu dia terkeluar lah. Oh My god, macam bulu mimis. Kenapa dia Dia berlemus? gugur weh, bulu dia. Cuma kena jaga-jaga lah bawa. Kena bawa dia pergi terapi. Yeah. Bawa dia pergi vet tau. Kau dapat yang ni. Oh, cantik lah dia punya mat lah. Aku dah pilih ni. Oh, Kak Din ni luck. Itu saja weh konten kami untuk hari ni. So, jumpa lagi next content. Bye!